Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita datang ke rumah Allah bagi mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan juga dalam masa yang ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan untuk kita tadabbur Al-Quran. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Ghashiyah. Tadabbur surah Al-Ghashiyah. Minggu yang sudah kita telah pun bincang, kita telah pun merenung makna-makna yang ada dalam surah Al-A'la. Nabi SAW sentiasa membaca surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah pada hari Jumaat dan juga hari raya. Jadi dua surah ini kerap Nabi SAW membaca. Kerana apa? Kerana dalam surah ini, khusus tentang surah Al-Ghashiyah yang akan kita bincangkan sekejap saja lagi, dia mempunyai makna yang padat. Makna yang padat, makna yang lengkap, dan juga banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Jadi dalam keramaian waktu hari Jumaat, waktu hari raya, jadi pesan-pesan ini merupakan pesanan yang penting untuk kita semua ambil faham dan juga kita amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi apa pesanan-pesanan yang ada dalam surah Al-Ghashiyah, nanti kita akan tengok sekejap saja. Surah Al-Ghashiyah merupakan surah yang ke-88 menurut tertib Al-Quran. Bukan tertib nuzul, tapi tertib mushaf. Merupakan surah tergolong dalam surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah. Artinya waktu itu penduduk Mekah, musyrikin Mekah tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada tauhid yang sebenar, dan melakukan berbagai-bagai kemaksiatan dan juga kesalahan. Pengenalan surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ini merupakan salah satu surah Makkiyah yang memberikan tumpuan kepada dua persoalan utama. Dalam kitab kita ini sebut dua persoalan utama. Sebenarnya ada empat persoalan perbincangan utama yang ada dalam surah ini. Nanti kita akan tengok. Yang pertama, hari kiamat dengan berbagai-bagai kesukaran dan penderitaan serta balasan yang akan diterima oleh orang kafir atau juga orang yang beragama. Maksudnya apa? Walaupun dalam ni cerita tentang orang kafir, tapi bukan orang kafir saja disiksa. Maksudnya orang beragama Islam pun disiksa juga. Kalau melakukan kesalahan, kalau melakukan pelanggaran, kalau melakukan kemaksiatan. Balasan yang akan diterima oleh orang kafir atau juga orang yang beragama tetapi berusaha mencapai keselesaan diri bukan melalui jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak rasa tenang, nak rasa sedap, nak rasa selesa, tapi tak ikut jalan Allah. Sebaliknya orang yang beriman akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Kita dalam hidup ni nak mencari akan kebahagiaan.
nak mencari ketenangan, nak mencari keseronokan. Tapi dekat dunia, kebahagiaannya bersifat sementara. Sebab apa? Sebab dunia ni sementara. Maka nikmat, selesa, bahagia di dunia hanya sementara. Adapun kejayaan yang sebenar, kebahagiaan sebenar adalah di hari akhirat nanti. Beberapa dalil yang kedua, beberapa dalil dan bukti tentang keesaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas cerita berkenaan dengan hari kiamat dan cerita tentang dua golongan, akan timbulnya dua golongan. Yang pertama, golongan yang bermuka masam, bermuka gelap, bermuka kecewa, bermuka tunduk, bermuka kecewa. Satu golongan bermuka manis, bermuka tersenyum, bermuka gembira. Dua golongan. Kemudian lepas cerita tentang dua golongan tu, Allah SWT datangkan cerita tentang kebesarannya, cerita tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada unta, tidakkah kamu melihat unta, bagaimana kami menciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita tentang langit, bercerita tentang gunung, dan bercerita tentang bumi yang rata. Bukan maksud rata flat earth tu, bukan maksud bumi ni rata, bumi ni hamparan tu, bukan maksudnya bumi ni rata lah maksudnya. Tapi bumi ni tidak rata sebab kita boleh mudah berjalan. Tapi bentuk bumi ni dia tak lepek lah, dia sfera. Semuanya cerita tentang makhluk-makhluk Allah tu, semuanya ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala perkara. Kerana apa? Kerana dia yang menciptakan semuanya, maka dia berkuasa atas semua. Surah ini diakhiri dengan memberikan peringatan bahawa semua manusia akan segera kembali kepada Allah untuk dihisab amalan mereka dan diberi balasan yang setimpal. Itu berkenaan dengan pengenalan surah ini secara umum. Baik, mari sama-sama kita tadabbur surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Baik. Hal tu kata tanya. Salah satu daripada ada waktu istifham, digunakan untuk bertanya. Tetapi ada banyak jenis pertanyaan. Ada pertanyaan bukan untuk tahu jawapan. Allah SWT bertanya ini bukanlah Allah SWT tak tahu. Ada tanya untuk perhatian. Ada juga pertanyaan untuk merendahkan, ditaubih. Ada tanya untuk menjebakkan kerinduan. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Pertanyaan ini nak bagi perhatian kepada kita dan nak menyebabkan kerinduan. Kerana apa? Kerana dia adalah pertanyaan daripada Allah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Jadi hal kat sini bukan bawa maksud adakah, tapi bawa maksud sesungguhnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu wahai Muhammad cerita-cerita tentang Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Datang kepadamu. Adakah telah datang kepadamu cerita-cerita tentang hari kiamat? Macam hari ini, saya tanya kepada tuan-tuan puan-puan, kepada diri saya serta tuan-tuan puan-puan, kita ni dah tadabbur surah daripada An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan seterusnya. Banyak dah kita cerita tentang kiamat. Sekarang kita tanya, adakah sampai cerita tentang kiamat? Dah banyak dah kita cerita tentang kiamat. Dah sampai dah kepada kita tentang kiamat. Dah banyak dah kita ceritakan tentang kiamat. Satu ketika Nabi SAW dengar seorang perempuan baca surah.
hal ataka hadithul ghasyah. Nabi menjawab, na'am, telah sampai kepada aku tentang kiamat. Telah sampai kepada kita tentang kiamat. Cuma sekarang ni kita nak kena beramal. Beramal dan beriman. Bukan hanya sampai dengar saja, tapi kena tahu bahawa kiamat itu benar-benar berlaku. Bila kita beriman dengan hari kiamat, kita tahu ada hari kesudahan, maka kita akan jaga-jaga. Atas dunia ni kena jaga-jaga. Takut-takut kita terjerumus ke lembah kebiasaan, terjerumus ke kemaksiatan, terjerumus kepada lembah kemungkaran. Jadi kena jaga-jaga. Hal ataka hadithul ghasyah. Al-ghasyah sebut kiamat. Nama kiamat banyak. Al-haqqah, Al-qiyamah, Al-ghasyah dalam ni. Apa maksud Al-ghasyah? Setiap nama tu menunjukkan situasi ataupun makna-makna tertentu terhadap kiamat. Baik, kat sini sebut Al-qari'ah contohnya. Banyak lagi nama-nama kiamat. Al-ghasyah apa maksud dia? Yang pertama maksud ghasyah membawa maksud penutup, menutup. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum adhabun alim bima kanu. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا الموت وهو محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإلى لو شاء الله. Buka ayat tu. Mana ayat dia? Surah Al-Baqarah. Tapi intisari ayat tu Nabi Allah SWT sebut orang kafir ni buta, pekak dan juga tertutup. Nak sebut ada perkataan ghasyah tu dekat ayat tu, saya tak ingat. Ada ingat? Risyawah. Walau ada risyawah tu. Sebelum risyawah tu. Ayat awal ayat dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tu ghishawah situ. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dengan mata mereka pun tertutup, ghishawah, tertutup. Jadi hari hadir ghasyah, hari kiamat yang tertutup. Apa maksud tertutup? Tutup dah, tutup buku hari tu. Bila dah kiamat, orang gembira, habis dah gembira. Sedih, habis dah sedih. Selesai, tutup dah, tutup buku dah. Salah satu maksud ghasyah juga, maksud dia balasan yang setimpal. Kalau buat banyak ni, boleh banyak ni. Buat sikit, dapat sikit. Balasan yang setimpal, balasan yang seadil-adil. Sebab ada dalam surah ni juga kita akan tengok bagaimana Allah SWT membalas orang mukmin dan membalas orang kafir. Baik. Huraian dan kefahaman. Perkara yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah keadaan huru hara tersebut meliputi. Dia juga salah satu lagi maksud al-ghasyah, meliputi.
tutup, meliputi dan juga balasan. Meliputi setiap manusia artinya apa? Semua terkena di kiamat. Lelaki ke, perempuan ke, kecil ke, besar ke, kafir ke, terkena semuanya. Setiap manusia, kerana pada hari itu manusia diselubungi ketakutan dan kebimbangan menunggu keputusan nasib masing-masing. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Muka orang-orang kafir pada hari itu tunduk kerana berasa hina. Baik disebut kat situ muka, tak sebut orang kafir ni akan tunduk hina. Disebut muka. Sebab apa muka? Sebab muka ni tempat yang mulia. Satu lagi sebab muka ini menggambarkan sedih ke gembira. Kalau orang tu dia gembira, nampak kat mana? Kat kaki dia ke kat tangan dia? Ke kat hidung? Kat muka dia. Dia tengok, oh gembiranya ni, kenapa gembira sangat ni? Walaupun gembira itu perasaan sebenarnya daripada hati. Nampak kat mana? Kat muka dia gembira. Kalau sedih, orang tu sedih ataupun gelisah, nampak keruk kat muka tu. Kenapa muka ni? Orang tahu dah tu. Jadi sebut muka sebab dia menggambarkan keadaan seseorang. Wujuh yawma idin khashi'ah. Muka-muka orang-orang kafir pada hari tersebut khashi'ah, tunduk dan hina. Baik, khashi'ah tu kalau kat dunia dia membawa masuk molek. Membawa masuk molek. Qad aflahal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang-orang mukmin. Telah berjaya orang mukmin. Yang mana orang mukmin ini dia solat dengan khusyuk. Khusyuk kalau kat dunia tunduk dan taat, tunduk patuh. Tapi kat akhirat tu khasyi'ah ni bukan khusyuk, tapi tunduk hina. Itu apabila kat akhirat ataupun selepas dibangkitkan, khusyuk tu bawa masuk mata malak lah. Itu tunduk hina. Jadi kita khusyuk kat dunia ni supaya kita tak khusyuk kat akhirat ni. Khusyuk tak khusyuk mana kat dunia, khusyuk kat akhirat. Amilatun nasibah. Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. Mufassir mengatakan bahawa keadaan ini menyelubungi orang kafir yang merasa sangat penat dan letih kerana ikatan rantai yang membelenggu mereka terlalu kuat. Baik, pada ayat ketiga ni ada dua pendapat. Iaitu yang pertama, penat ni dekat dunia, iaitu orang kafir ataupun orang mukmin ataupun orang Islam yang beramal tapi tidak ikhlas. Jadi dia beramal, orang kafir kan, dia cari nafkah, bagi charity, bagi apa sedekah, berpenat lelah. Semua orang berpenat lelah atas muka bumi ni. Tapi sampai akhirat ni tak ada apa, tak dapat apa. Penat saja, tapi tak dapat apa. Macam hari ni orang nak makan rasuah tu penat juga. Nak pusing kot tu, pusing kot ni, susuk pada orang, penat. Tapi penat yang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud penat kat sini, ada yang mengatakan bukan penat kat dunia, penat kat hari akhirat. Iaitu penat apa? Penat perbuatan orang kafir sebelum masuk neraka. Sebelum masuk neraka tu penat tu. Macam dalam kitab kita ni sebut. Jadi orang masuk neraka ni, dia akan berjalan sebelum nak sampai neraka tu, dia bawa ikatan rantai besi yang berat, rantai berat, dia duduk bawa benda berat. Artinya bila sampai neraka tu dalam keadaan letih tu, nanti nak kena seksa pula. Orang nak masuk neraka ni, dia masuk dalam keadaan non-life, dalam keadaan tidak bertenaga. Betapa dahsyatnya seksaan tersebut. Dia mari dengan doa awak dah, tapi pasti kena pula, kena lebih dahsyat lagi. Ada juga yang mengatakan sebab nanti keadaan kita mengikut amalan kita. Ada orang berjalan dengan kepala, dan berjalan dengan kepala memang letih lah. Kerja penat, dia bekerja nak sampai ke neraka tu penat dah. Ada orang nanti peluh dia sampai tenggelam dia, ada orang peluh dia nak lemah dah, lelah lagi.
Ada orang mukanya bercahaya kat hari akhirat nanti. Cuma perkara ini luar batas pemikiran kita lah. Jangan lagi dipikir pula nanti kita kumpul ramai-ramai. Lepas tu kalau kita duduk sebelah orang kafir, dia tenggelam dah dengan peluh dia. Kita tenggelam juga lah. Bukan tenggelam juga. Ada dia pengalaman peribadi masing-masing. Kalau rasa bercahaya, rasa kena teduhan, rasa kena lindung, ada yang tenggelam dengan dengan peluh. Itu masing-masing. Itu luar batas akal pemikiran kita. Kita tahu macam mana. Wallahu a'lam. Jadi penat kata taslana wal hamiyah. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat panas membakar. Lah siap dah penat masuk pula dalam api neraka yang hamiyah, yang panas membakar. Panas membakar. Jadi api neraka ni luar batas jangkauan kita. Cuma yang kita tahu api dunia ni satu daripada 70 api neraka. Bahkan disebut kalau percikan api neraka tu sampai kat dunia, hancur dunia. Percikan saja. Kalau kita rasa payah nak bayang sebab memang tak pernah nampak, nak digandakan api tu macam mana kita tak tahu. Padan dengan api dunia lah. Api dunia ni sanggup tak duduk dalam api dunia. Kadang-kadang kita duduk dalam satu ruang kecil, tak ada kipas, tak ada aircon, peluh jeruk, tak ada api pun, peluh jeruk tu pun tak tahan dah. Musim panas dah. Bukan kita berjemur pun dekat luar bawah matahari. Kita duduk dalam rumah tapi panas, tak sanggup dah. Jangan dia sebut lagi pasal api dunia. Kita bakar api dunia, mak duduk dah nanti. Sebab tu tak silap saya ni Muhammad Ali, kenapa Muhammad Ali? Petinju tu. Muhammad Ali dia katakan, aku nak buat dosa, aku ambil mancing tu, aku letak tangan aku. Tahan tak? Kalau aku tahan, boleh buat dosa. Memang tak tahan. Jadi dia ada mancing, nak ingat pada diri dia. Ni dunia, ni api dunia. Tengah bakar diri dia. Jadi ni keadaan orang kafir, dah letih, masuk pula dalam api neraka. Jadi macam kita ni sebut, yang pertama berkenaan hari kiamat dah. Yang ni yang kedua. Yang kedua ni cerita tentang golongan. Ada perincian sebenarnya. Yang pertama hari kiamat, yang kedua golongan. Golongan yang diseksa, golongan yang mendapat nikmat. Yang ni yang diseksa. Ibnu Abbas menyatakan dia membakar musuh-musuh orang kafir lah. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum daripada mata air yang menggelegok panasnya. Jadi tak ada letih. Lepas tu masuk dalam api neraka. Adat manusia nak minum, nak makan. Kita bayangkan macam ni. Contohnya bila kita lapar sangat ada, macam orang bagi makanan, kita tak pilih dah. Kita lapar sangat je dah. Orang bagi makanan apa pun, kita makan semuanya. Keadaan yang lapar. Jadi dalam neraka ni, lapar tu pun satu penyiksaan. Jadi bila lapar, dia nak makan. Bila makan, minum dulu. Bila minum, bila dahaga, dia minum, air pula tak air menggelegok. Air tak menghilangkan rasa dahaga, bahkan hancur habis perut. Tapi minum juga. Sebab apa? Untuk menambahkan lagi penyiksaan. Minuman, makanan ni nak tambah lagi siksaan, bukan untuk menghilangkan dahaga. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tiada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri. Sama juga makan pun, makan pokok yang berduri. Qatadah radhiyallahu anhu
menyatakan bahawa makanan yang paling buruk, busuk dan kotor yang sesuai dengan ahli neraka itu makanan mereka. Makanan apa? Menambahkan seksaan kepada mereka ahli neraka. Jadi dalam neraka ni dia ada apa? Dia ada darokat dia panggil. Kalau dalam syurga dia ada darajat. Darajat ni tingkatan menaik, darokat tingkatan menurun. Paling bawah sekali munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni duduk kat patak neraka. Neraka paling bawah sekali. Neraka ni dikira level dia paling bawah, paling bawah, paling bawah. Syurga paling atas. Dia panggil darakat. Kalau syurga darajat, tingkatan-tingkatan. Jadi makanan-makanan ni berbeza ikut tingkatan. Ikut tingkatan penyiasaan. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Abu Su'ud menyatakan bahawa makanan penghuni neraka tidak sama dengan makanan penduduk dunia yang mengandungi zat yang boleh menyebabkan badan menjadi sihat dan gemuk. Diriwayatkan bahawa makanan itu akan menyebabkan mereka merasa lapar dan dahaga sehingga terpaksa meneguk air yang panas mendidih yang membakar muka serta memutuskan usus mereka. Jadi makanan yang bertujuan makan, nak sihat, nak ambil nutrien dalam makanan tu, nak ambil gizi, zat dalam makanan. Tapi tak semua makanan berzat tau. Makanan yalah beli kat mana-mana lah, tak sebutlah tempat mana lah. Tapi ada makanan tak ada khasiat pun, tapi makan at least kenyang. At least kenyang. Budak-budak makan ramen tak tentu pasal tu kan. Ramen ada pink apa tu kan. Mana ada khasiat tu. Tapi walaupun tak ada khasiat, makan kenyang juga. Kenyang juga dekat dunia. Tapi dekat dalam neraka tak kenyang. Dalam tak berkhasiat, kenyang pun tidak. Jadi makan sebab lapar. Tak makan lapar, tapi makan seksa. Lepas makan jadi apa? Dahaga. Tak minum dahaga, seksa. Minum kau seksa. Sebab air yang panas mendidih yang membakar muka serta memutuskan usus mereka terputus. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ini golongan yang kedua. Wajah-wajah mereka pada hari tersebut na'imah, berseri-seri, gembira. Lisya'iha radiyah. Sebab apa dia gembira? Lisya'iha radiyah, berpuas hati dengan balasan amal usahanya yang baik yang telah dikerjakannya di dunia. Baik, bila kita tengok keadaan neraka yang dahsyat, kita akan puas hati walaupun kat mana pun kedudukan kita dalam syurga. Kan syurga ada bertingkat-tingkat kan. Waktu tu orang dalam syurga dia akan radiyah, dia akan puas hati. Dia tak akan kata, oh takkan level ni je rasa beramal banyak dah, kenapa tak dapat tinggi sikit. Tak ada. Sebab dahsyatnya neraka tu sehingga kan tak masuk syurga pun tak apa. Dahsyat sangat neraka, tak masuk syurga pun tak apa. Apatah lagi masuk syurga. Jadi orang masuk syurga tingkatan mana sekalipun, orang masuk syurga tu puas hati. Puas hati, tidak ada rasa nak query ke ni macam kita pergi hotel kan. 3 bintang, 2 bintang tak banyak lah kita nak ni, nak komennya. Ni air shower tak panas lah. Air apa bagi air drinking, kita nak mineral. Banyak lah kita query tak. Dan syurga walaupun syurga yang rendah, syurga yang tinggi, semua kita puas hati. Tak ada dengki. Fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang tinggi, tempat kedudukannya dan darjatnya tinggi. Jadi kat sini kita boleh bayangkan sikit untuk macam nak rasa
dunia ni kita nak cuba bayangkan. Kita nak bayangkan ke akhirat tu kita tak pernah pergi lah. Jadi contoh bila kita pergi kat hotel lah, dan mestilah kita nak duduk atas lah. Sebab kita duduk atas tu tinggi, lepas kita boleh tengok pemandangan yang cantik lah. Tapi kalau kita pergi hotel mahal-mahal lah, paling tinggi sekali tu, benar paling tinggi sekali tu apa tu? Ada balkon ni atas tu. Lepas tu ada swimming pool. Kita sebab kita je boleh mandi. Dia panggil benda Nema beli baru ni. Madrah dia beli. Dia panggil apa? Tahu tak? Kalau rumah mewah tu tempat atas tu, kondo, tapi atas tu ada nama dia, penthouse. Penthouse ni kalau dekat kondo tu kelas sekali lah. Tinggi, dia tak duduk bawah, dia tinggi. Bolehlah kita bayangkan dunia. Itu dunia saja. La tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Perkataan sia-sia kita tak dengar dekat dalam syurga. Artinya tak ada rasa sakit hati. Contohnya bila orang kita pergi hotel lah, bila kita pergi 5 bintang ni lah, dia punya penyambut tetamu tu, dia takkan panggil kita ni apa, pokcik, mocik dah. Dia panggil tuan, bos. Dia panggil dengan panggilan yang kita sedap dengar. Tak, dia bermuka manis, sambut kita, perkataan-perkataan yang guna pun dah diterima dah, guna perkataan ni. Boleh saya tolong, minta tolong, semua benda je. Seronok kita dengar. Kalau tak ada rasa sakit hati, itu boleh kita ibaratkan kalau kat dunia. Sambil-sambil kita naik pergi hotel kita ke atas terang, kita pun boleh nampak air pancu, pemandangan yang indah. Fiha ainun jariyah. Dalam syurga tu ada mata air yang mengalir, ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah. Sampai-sampai ke hotel kita tu, buka pintu hotel. Jadi kita nampak apa? Nampak tilam sahasta tinggi dia tak. Anak kita pun pergi melompat-lompat kat situ tak. Fiha sururun marfu'ah. Di situ juga ada pelamin-pelamin berhias yang tinggi tempatnya. Ada tempat duduk yang selesa lah. Wa akwabun mawdu'ah. Tersedia pula dah minuman untuk kita. Dia dah minuman dalam piala-piala yang sesuai dengan, minuman tu sesuai dengan bekas yang disediakan. Dan bekas tu ganas hebat dah, air tu lagi dah hebat. Wa namariqu masfufah. Dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka baring dan bersandar. Ini apa? Rehat. Dekat syurga tempat rehat. Kita takkan rasa letih, takkan rasa mengantuk, takkan rasa kenyang, takkan rasa lapar. Wa zarabiyyu mabthuthah. Serta hamparan-hamparan yang terbentang. Ini nikmat-nikmat syurga. Tapi kalau orang hari ni dia baca ni tak, ni ayat-ayat ni turun kat Mekah. Mekah tu umat Islam kena tindak. Jadi ayat-ayat macam ni memberikan semangat lah. Kita walaupun sukar sekarang ni kena boykot orang pulau kita, payah nak cari makanan, orang seksa kita. Tapi ingat ni kita punya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita nanti. Kalau bagi nikmat, bagi tahu perkara-perkara macam ni kepada orang yang dalam keadaan yang tersepit, gembira ke tak gembira? Sangat gembira lah. Cuma hari ni kita tak rasa. Hari ni Islam kita dalam keadaan aman, tak ada orang nak bunuh kita. Dah. Jadi kalau seseorang itu dia tak rasa tentang nikmat-nikmat yang disebutkan, nikmat-nikmat syurga yang disebutkan dalam surah ini, dia kena tahu satu ayat Al-Quran sebut
walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Dalam syurga ni, kalau dia tak puas hati, dia kata apa ni, pelamik-pelamik air tak rasa pun nikmat. Dia kena ambil satu ayat Quran lagi sebab apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Iaitu apa yang terdetik dalam hati nak, mari selalu. Apa yang minta dapat. Yang ni disesuaikan ikut zaman diturunkan Al-Quran. Tapi hari ni, kalau kita tak rasa nikmat ni, kita bayangkan nikmat yang ada sekarang ni. Jadi kita minta berdasarkan pengetahuan kita lah. Kita terdetik apa? Mungkin tak sebutlah dekat sini kapal terbang betul. Kapal terbang pun tak pernah lihat orang Arab macam tu. Jadi kalau kita baca ni, kita tak rasa nikmat. Sebab kita pun waktu dapat Islam ni dalam keadaan aman, dalam keadaan cukup makan. Jadi sahabat-sahabat Nabi waktu tu ayat ni dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tak cukup makan. Jadi kita kena ambil ayat Quran ni, bahawasanya nikmat dalam syurga ni fiha lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Apa yang terdetik mari selalu, apa yang nak dapat. Jadi apa yang kita nak lah, apa pun nikmat yang kita nak dapat, tak boleh nak dibatasi, tak ada batasan, semuanya dapat. Itu berkaitan dengan golongan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan? Dicatatkan dalam At-Tashil bahawa ayat ini menyarankan manusia supaya membuat penyelidikan dan pemerhatian yang mendalam tentang kejadian ciptaan unta yang sangat kuat dan gagah. Baik, sebenarnya unta ni selain daripada penciptaan tu, dia merupakan satu simbolik bahawasanya kehidupan ni ibarat naik unta. Unta sebenarnya orang Arab dia guna untuk apa? Bermusafir. Itulah kehidupan kita ni sebenarnya pemusafiran yang panjang. Ada orang sampai ke destinasi pemusafiran yang panjang, tapi destinasi kita sama, cuma masa kita beza. Destinasi sama tapi masa beza. Ada orang musafir lama baru sampai destinasi, ada orang sekejap je lepas tu mati lah. Jadi unta tu satu simbolik kita ni dalam musafir. Baik, yang kedua berkaitan dengan unta tu sendiri. Bila kita tengok penciptaan unta, kena buat kajian lah. Artinya agama Islam ni agama yang menyuruh umat dia untuk banyak mengkaji, untuk banyak menuntut ilmu. Tengok pada unta, betapa hebatnya unta. Kaki dia tu tak pernah rasa panas, walaupun berjalan atas padang pasir yang panas. Dia juga satu haiwan yang boleh tahan dahaga yang begitu lama. 2 minggu tak minum air pun boleh lagi. Unta ni bila dia lama tak minum air, dia kurus. Lepas tu dia jumpa air, dia minum gok-gok dia gemuk balik. Lepas tu selain tu ada simpanan tenaga pada bonggol dia. Unta ni kalau kita tak suruh duduk, dia tak duduk. Kuatnya unta. Tabiatnya yang mampu menurut perintah, dia ikut perintah. Kalau kita suruh duduk, boleh duduk. Dan unta ni walaupun dia besar, tapi budak kecil pun boleh handle dia. Kesabarannya menahan dahaga. Selain haiwan itu boleh digunakan untuk berbagai tujuan. Contohnya apa? Kenderaan, makanan. Di samping susunya pula boleh diminum. Walas samaa'i kaifa rufi'at. Dan keadaan langit, bagaimana dia ditinggikan binaannya. Tengok pada langit, penciptaan langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok pula pada gunung ganang, bagaimana ia ditegakkan. Wa lal ardi kaifa sudihat. Dan tengok pula keadaan bumi, bagaimana ia dihafalkan. Ini ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam yang Allah SWT ceritakan kepada kita untuk kita fikir tentang ciptaan. Sebab itu di dalam suhuf Musa, dalam suhuf Nabi Musa menyatakan
mesti ada pembahagian hari seseorang itu, mesti ada hari dan mesti ada satu masa yang dia fikir tentang ciptaan Allah. Dia fikir tentang ciptaan Allah sehingga datang kebesaran Allah dalam hati dia. Al-Alusi menyatakan bahawa ayat ini tidak menafikan bahawa bumi dicipta dalam bentuk bulat. Disebut tu wa ilal ardi kaifa sutihat lah. Dan bumi dalam keadaan dihamparkan. Ini isu lah, flat earth lah, tuan-tuan perempuan nak ikut lah. Isu flat earth. Orang kata bumi ni datar. Ayat ni bukan menyatakan bumi ni datar, bumi ni bulat. Tapi besar bumi ni macam kita berjalan macam steering. Macam steering. Beberapa orang tokoh ulama Islam seperti Al-Razi, Abu Al-Su'ud dengan Al-Alusi seperti yang telah dinyatakan dalam surah Luqman, menyatakan pendapat mereka bahawa bumi ini ialah bulat. Bumi ini bulat. Dan kalau kita tengok dari sudut pandangan satelit pun, ataupun tuan-tuan boleh buka Google Earth, lepas tu tengok bumi ni bentuk macam mana, dia tarik ke atas tu bulat. Apa kita tak jatuh tu sebab tarikan graviti lah. Keadaannya yang terhampar kerana permukaan yang luas, dan ini hanya pada pandangan mata kasar saja. Nampak macam straight sebab dia luas, tapi sebenarnya tidak. Dalil dia mana? Dalilnya kalau orang ni naik kapal lah, dia mari semakin dekat, dia nampak pintu selalu ke dia nampak sikit-sikit? Nampak sikit-sikit. Nampak cerobong asap dia dulu. Lepas tu baru nampak kepala kapal, baru nampak badan dia, baru nampak penuh. Itu dalil bumi ni bulat. Ini kerana tiada satu pun ayat Al-Quran yang bercanggah dengan realiti yang diperolehi daripada hasil kajian ilmu sains. Sekiranya wujud pencanggahan ilmu Al-Quran tidaklah diterima dan ilmu sains itu perlu ditolak. Itu sesat tentang kebesaran Allah SWT yang menciptakan ciptaan yang begitu hebat. Part yang terakhir dalam surah ini, fadzakir innama anta mudzakir, itu tentang dakwah. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada manusia, dan janganlah berduka cita sekiranya ada yang menolaknya. Kerana sesungguhnya kamu hanyalah seorang rasul pemberi ingatan. Ini kita kena ingat dalam kita bagi tazkirah, bagi nasihat, berdakwah. Fadzakir innama anta mudzakir. Nabi ini tukang bagi tahu, bukan pegang hati manusia, bukan pemberi hidayah. Lasta alaihim bimusaitir. Bukanlah kamu seorang yang berkuasa memaksa mereka. Artinya apa? La ikraha fiddin. Tak boleh kita paksa orang masuk agama Islam. Kita kawan dengan orang bukan Islam, kita boleh cerita je tentang Islam, boleh cerita sebut kelebihan agama kita, apa agama kita ajar, tapi kita boleh paksa masuk Islam. Potong gajimu nanti, tak boleh. Tak boleh masuk Islam. Tak boleh paksa. Agama ni tak ada paksaan. Illa man tawalla wa kafar, akan nanti sesiapa yang berpaling daripada kebenaran serta ia kufur ingkar. Sebab apa kita tak paksa? Sebab manusia dah diberikan akal. Kalau dia betul-betul tilik, betul-betul dia timbang, dia akan pilih jalan yang sebenar. Dan juga hidayah daripada Allah. Illa man tawalla wa kafar, akan tetapi sesiapa yang berpaling daripada kebenaran serta ia kufur, fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar, maka Allah akan menyeksa dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Kalau dia kufur, dia tidak terima kebenaran, akan diazab. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Thumma inna alaina hisabahum, selain itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Jadi Allah lah yang akan menghitung amalan kita semua. Moga-moga Allah SWT menghitung kita dengan hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira, dan jauhkan kita daripada segala bentuk kemaksiatan atas muka bumi ini, supaya nanti kita akan dibalas dengan surga Allah dan muka kita akan berseri-seri tersenyum
di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من استجابة القول ويتبعون أحسنه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.